uh, satu satu tajuk yang besar ya tuan-tuan dan puan, terutama orang yang pertama kali hadir pada malam ni. Okey, bagi yang dah 2 kali, 3 kali, hari ni kita belajar mungkin kita boleh belajar cara kita nak present untuk kita ataupun cara kita nak bawa untuk kita jumpa orang di luar nanti kan. Okey. I go worldwide, alright? So hari ini tajuk besar yang kita nak bawa pada malam ni, mendefinasi semula nilai perkongsian. Tadi saya rasa saya dah perkenalkan diri saya semulalah kan, mungkin ada yang baru masuk. Saya Aimi Amalina binti Syuib daripada Sungai Petani Kedah. Okey, saya merupakan presenter pada malam ni dan juga host lah anda, host anda pada malam ni juga. Jadi saya nak bawa satu tajuk yang besar pada malam ni, terutama untuk anda yang baru pertama kali hadir pada malam ni. Mendefinasi semula nilai perkongsian ini yang Haigo Worldwide tengah bawa kan. Dan ketersambungan menguasai dunia. Apa maksud benda ni? So hari ni tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok dunia hari ni, kita dah ubah konsep. Konsep sekarang ni dah berubah secara total. Okey, kita bukan lagi hidup dalam zaman siapa kuat dia menang. Okey, kita hidup dalam zaman siapa yang berkongsi dan bersambung dengan betul, dia yang akan menguasai. Kalau kita balik kepada Islam, ketersambungan digital ni dia berkait rapat dengan prinsip silaturahim lah tuan-tuan dan puan. Okey, kita faham kalau dulu kita sebut silaturahim ni sekadar orang kata ziarah raya kan. Tapi dalam konteks ekonomi moden sekarang ni, silaturahim ni adalah networking lah. Okey, yang mana menghubungkan potensi, berkongsi peluang dan membina ekosistem ekonomi yang sangat kukuh. Tuan-tuan dan puan. Okey, kalau kita tengok, kalau kita balik kepada sirah Nabi SAW pula pernah juga pernah bersabda, sesiapa yang mahu diluaskan rezekinya akan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Networking tadi itulah. Okey. Saya bukan ustazah pada malam ni, cuma kita bawa sedikit kepada nilai Islamik itulah. Jadi platform Haigo ni sebenarnya adalah satu alat untuk kita hidupkan sunnah tu dalam bentuk ekonomi moden. Jadi kita tukar minda kita, minda pesaing kepada minda berjemaah. Kita bukan nak lawan satu sama lain tuan-tuan, tapi kita nak kaya dan berjaya sama-sama insya-Allah. Alright. So kita tengok slide kita yang seterusnya. Kita tengok. Yang seterusnya ni adalah peluang keemasan di Haigo lah. Jadi setiap company, setiap syarikat yang beroperasi, dia perlukan 4 pilar ataupun 4 tiang yang sangat kukuh supaya company itu kekal dan berdiri teguh lah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kombinasi 4 pilar ini sangatlah kuat. Kita sekarang berdiri di atas syarikat yang menyasarkan pasaran trilion dolar, tuan-tuan. Kita bukan syarikat cikai-cikai. Kita adalah syarikat yang mensasarkan pasaran trilion dolar dan kita berada pada masa dan saat yang sangat tepat. Sebab apa tuan-tuan perempuan hari ni, kalau kita tengok balik, kalau tak percaya tuan-tuan perempuan bolehlah buat rujukan sendiri. Okey. Pakar ekonomi dunia, ini selalu saya ulang-ulangkan supaya kita tahu sekarang kita berada di zaman apa. Okey, pakar ekonomi dunia juga menyatakan yang apabila orang yang memegang produk longevity sekarang ni dia tengah pegang lombong emas. Dia tengah pegang lombong emas. Okey. Jadi kita sekarang ni berada pada masa dan saat yang tepat sebab proyeksi menyatakan pada tahun ini lonjakan untuk pasaran produk macam ni, produk yang boleh memanjangkan usia ni ataupun melambatkan penuaan ni, proyeksinya boleh mencecah sehingga 90%. So kita berada pada masa yang sangat, orang kata sangat tepat lah, masa sekarang ni lah. Okey, dan kedua kita ada tiang yang kedua adalah produk. Kalau syarikat kukuh kan, masa dah tepat tapi produk tak berkesan pun tak guna tuan-tuan. So kita tengok ini produk kita, dia boleh kembalikan muda 85 tahun sehingga 34 tahun. Okey. Dan produk kita bukan produk tiba-tiba ada, produk yang berasaskan sains, produk yang dikaji bertahun-tahun oleh saintis-saintis yang mengabdikan diri mereka ni. Okey. Berpuluh tahun untuk
apa untuk generasi ke depan ni lah. Dan kita dah ada beribu-ribu testimoni nyata, testimoni benar. Okey. Jadi kita dengan testimoni ni, produk ni sebenarnya dah bercakap sendiri. Okey, dan kita ada repeat order yang sangat tinggi, nanti saya sebutkan kemudian. Dan kita bukan produk timbang kilo, bukan produk yang yang tiba-tiba ada. Bukan tuan-tuan dan puan. Produk kita adalah produk yang berasaskan fakta sains lah. Okey. Dan kita yang ketiga, kita ada model bisnes yang sangat adil. Kita ada 4 ekosistem dividen dan bonus yang diberikan sangat menarik dan sangat adil. Walaupun kita baru join ataupun kita dah lama join, dia sangat adil untuk semua. Dan dia bukanlah skim yang skim cepat kaya ataupun skim piramid yang dijanjikan bulan bintang. Bukan, tuan-tuan dan puan, kat sini kita punya model bisnes sangat menarik. Yang ni akan dikupas oleh presenter yang kedua nanti. Tuan-tuan dan puan kena tunggu sampai habis kita punya Zoom kita pada malam ni, insyaAllah. Okay, so akhir sekali kita ada pasukan dan sistem yang sangat efisien, yang sangat efektif. Sekarang ni rupanya kita dah ada, minggu lepas saya berkongsi kita ada 500,000 ahli aktif. Rupanya dah bertambah. Kita baru dapat informasi yang mana kita dah ada lebih 700,000 ahli aktif. Dan pendaftaran ahli dalam tempoh 2 tahun ni dah melebihi 2 juta orang, tuan-tuan dan puan. Saya tak pernah jumpa lagi lah syarikat yang sangat progresif, yang agresif macam ni lah. Dan kita tengok kita dah ada sistem latihan dalam talian yang sangat efektif untuk ahli-ahli yang baru join ataupun orang yang tak ada pengalaman bisnes pun dekat sini. So hari ni kita jangan risau kalau kita tak pandai bercakap, kita ada sistem, kita ada pasukan yang boleh bantu kita. Yang penting kita nak dengan tak nak je. Yang penting kita nak belajar dengan kita tak mau belajar saja. Keluar dah bahasa Kedah. Okay? So tak apa tuan-tuan dan puan, janji faham kan? So hari ni kita tak payah risau. Kita memang berada di masa yang tepat, di syarikat yang tepat dan dalam pasukan yang sangat membantu, insyaAllah. Alright. So ke slide yang berikutnya. Okay. Yang ni lah kita nak tahu siapa yang nakhoda di sebalik kapal yang kita ada, yang kita berlayar ni kan. So kalau nakhoda dia tak kuat, kapal pun akan terumbang ambing, kita pun tak ada arah yang tepat lah. Jadi ini adalah 3 gabungan mantap tim management kita dikelola oleh Madam Angela Liu selaku CEO, Dr. Liu selaku otak kepada produk kita dan Mr. Will sebagai kita kata pakar strategi lah yang merancang sistem pasaran kita ni dan pertumbuhan yang sangat luar biasa lah. Dan beliau juga telah membuktikan yang sistem di sini telah terbukti kita boleh capai income maksimum sehingga 100,000 US dollar setiap minggu, tuan-tuan dan puan. Okey, jadi kombinasi mereka ni lah yang meledakkan Haigo ni sekarang ni, tuan-tuan dan puan, dekat pasaran dunia sekarang. Okey. Dan ini seterusnya adalah saintis-saintis yang bertanggungjawab, tuan-tuan dan puan, di sebalik produk kita. Sebab keselamatan produk kita, kredibiliti produk kita bukan biasa-biasa. Mereka ni lah antara yang bertanggungjawab. Okey. Dan kita boleh tengok 4 kepakaran ni, tuan-tuan dan puan, mereka ni bukan calang-calang, mereka dari institut-institut dan daripada pusat-pusat perubatan yang terkenal di seluruh dunia. Okey, kalau kita tengok Dr. David ni daripada City of Hope ni, City of Hope ni adalah pusat penyelidikan kanser yang paling terkemuka di US lah. Ini Dr. Shi, Profesor Huang dan Dr. Raf juga sama aja, tuan-tuan dan puan, mereka ni sangat pakar dalam bidang masing-masing. Bukan calang-calang. Jadi bagi saya kita tak ragu-ragu untuk mengamalkan produk dan kita sangat confident untuk bercerita, untuk yakinkan pengguna kita untuk consume produk kita sebab kita punya produk berasaskan kajian klinikal yang bertahun-tahun dan mendapat pengiktirafan daripada saintis bertaraf antarabangsa lah. Slide saya tak bergerak. Okay, sorry. Okay. Ini misi dan misi Haigo. Kita tengok 2 lah dekat sini. Yang pertama, kita nak bantu kepada kesihatan sel kita. Okay. Dan kita nak kembalikan usia biologi kita yang saya sebut tadi sehingga 34 tahun. Kita di generasi inovasi yang kelima, tuan-tuan dan puan. Dan yang kedua, kita nak membantu kebebasan kewangan untuk selama-lamanya. Ini yang 2 paling penting yang Haigo bawa lah.
Okey, ini adalah semua orang, saya rasa 5 ketakutan yang semua orang berfikirlah, ataupun semua orang kita kata kalau boleh nak mengelakkan. Jadi saya bukan nak bercerita tentang ketakutan ni, malah saya nak bawa tuan-tuan puan-puan terbalikkan konsep 5 ketakutan ni dengan Haigo. Jadi kita akan kembali muda, kita akan tiada masalah kewangan kan, sukar untuk jatuh sakit lah, dan sebaliknya lah. Okey, sekejap Okey, ini adalah ahli-ahli saintis lah yang memenangi pengiktirafan daripada Nobel Prize, yang mana mereka ni mengabdikan diri berpuluh-puluh tahun untuk mengkaji tentang NAD+. Okey, untuk mengkaji bioteknologi macam mana nak memanjangkan umur. Okey, daripada mereka ni lah terhasilnya teknologi sekarang lah, 5 generasi tu. Dan ini juga kajian daripada Harvard yang membuktikan penuaan manusia ni boleh dilambatkan. Okey, dia merupakan Dr. David Sinclair ni lah sebagai bapa yang menemukan perintis kepada AKG, iaitu NMN lah. Alright, so benda ni yang saya ulang-ulang dah, setiap minggu saya ulang-ulang benda yang sama lah tuan-tuan puan. Tapi bagi orang baru mungkin kita akan go through lebih lah. Alright tuan-tuan puan, bukan anda yang semakin tua, tetapi NAD+ yang semakin berkurang. Okey, sebenarnya tuan-tuan puan, umur ni sekadar angka saja, tapi apa yang penting adalah koenzim yang ada dalam badan kita. NAD+ ni memang dah ada siap dalam badan kita, cumanya seiring dengan usia dia akan semakin berkurang, dan disebabkan NAD+ inilah yang dikaji oleh saintis-saintis yang saya sebutkan tadi, macam mana diorang nak kekalkan NAD+ ataupun nak melambatkan NAD+ ini merosot dalam badan kita. Okey, jadi kita ke page seterusnya. Ini adalah analogi, okey, yang mana kalau kita tengok bila NAD+ penuh dalam badan kita pada kita berusia 20 tahun, inilah keadaannya. Kulit tegang kan, kita panggil cekang, cantik semua kan. Tapi apa berlaku apabila NAD+ menurun? Pada usia kita 40 tahun, pakar mengatakan NAD+ ni akan berkurang sehingga 50%, menyusut, merosot sehingga 50%, dan akan berkuranglah sehingga 12.5% pada usia kita 80 tahun. Pada usia kita 60, 80 hingga 80 tahun, umpama April ni lah yang dah kecut kan, hormon kita dah berkurang, kita punya metabolism kita pun lambat, proses pemulihan untuk penyakit pun semakin perlahan kan. Jadi kita perlu cari apa dia inisiatif untuk tambah balik NAD+ tadi. Okey, ini antara fungsi NAD+, ada 5 teras lah. Okey, ada 5 teras fungsi NAD+ tadi, yang mana kita boleh tengok dia boleh baiki terus DNA kita, jana balik tenaga kita, aktifkan gen panjang umur iaitu sirtuin kita, tingkatkan balik metabolism kita dan kuatkan balik kita punya daya tahan lah antioksidan, sebab kita ni sangatlah terdedah dengan radikal bebas. Itu yang menyebabkan dia accelerate lagi kerosakan sistem sel kita lah. Alright. Okey, inilah hero kita, okey, superstar kita yang saya sebut-sebut tadi tu. Macam mana cara kita nak kontrol atau kita nak kurangkan atau kita nak melambatkan proses kejatuhan NAD+ kita ataupun penuaan sel kita dengan GNAKG man ataupun GNAKG woman. Sorry, sini man, sini adalah woman. Okey, GNAKG ni dia ada rumus khusus kepada lelaki dan wanita, sebab biologi lelaki dan wanita tu tak sama tuan-tuan puan. Jadi dia khusus kepada masing-masing punya gen lah. Okey, dan dengan pengambilan ni kita boleh nampak kesan tau tuan-tuan puan, boleh menambah balik NAD+ kita dan boleh melambatkan penuaan serta boleh membalikkan usia kita daripada 85 tahun sehingga 34 tahun. Okey, dan kita boleh nampaklah banyak testimoni-testimoni yang kita dah share sebelum-sebelum ni, dia usia 40 tahun, dalam masa beberapa bulan makan kita nampak perubahan dia sangat ketara. Yang 60 boleh nampak seperti 40-an.
Okey, jadi kita bawa satu sains hayat yang paling canggih yang mana dia boleh aktifkan 7 switch kita tu. Yang saya sebut setwin tadi. Saya tak mau cerita terlampau detail lah nanti masa kita terhad. Okey, apa tu AKG? Okey, AKG ni adalah alpha ketoglutarate. Dia adalah satu enzim, koenzim yang dah wujud dalam badan kita secara semula jadi. Macam saya sebut tadi, bila paras NAD+ menurun, AKG secara automatik akan juga menurun. Okey? Dan AKG ni akan bantu apa sebenarnya fungsi AKG ni dia macam spark plug lah, senang saya sebut. Analogi dia macam spark plug, dia akan aktifkan balik kita punya mitokondria untuk penghasilan tenaga. Jadi untuk nak aktifkan balik kita punya badan, kita perlu ambil AKG ni untuk lawan penuaan atau melambatkan sistem penuaan kita tadi. Okey, kalau kita tengoklah tuan-tuan puan kan, kita tengok sekarang ni usia bila makin meningkat, kualiti kesihatan kita pun semakin menurun. Jadi kita bekerja daripada muda kan untuk cari duit, tapi last bila hujung-hujung kita terpaksa gunakan duit kita tu untuk rawatan hospital, rawatan dan sebagainya lah untuk kesihatan kita lah. Jadi malam ni saya tengah bawa satu revolusi macam mana kita nak undur balik umur biologi kita tu tadi perempuan. Tuan-tuan perempuan. Okey. Clear ke suara saya? Saya rasa macam ada lag sikit. Okey, ini adalah fungsi teras AKG yang mana saya dah ulang lagi sekali, okey, dia boleh meningkatkan metabolism dan akhir sekali boleh memanfaatkan atau meningkatkan kepadatan tulang kita juga. Dan bagusnya AKG, kita punya teknologi GNAKG ni bila dia masuk dalam badan kita, dia ada power penembusan sampai ke dalam sel kita. Biasanya produk-produk dekat pasaran tuan-tuan, dia cuma boleh menembusi saluran darah saja. Tapi teknologi yang dibawakan oleh Haigo ni, dia boleh menembusi kita punya sel kita ke DNA kita dan dia pergi kepada masalah kita terus. Sebab tu tuan-tuan perempuan boleh tengok sekarang ni dalam sebulan 2 ni kita dapat banyak testimoni yang 5 hari. Kesan-kesan dia sangat optimum. Okey. Okey tuan-tuan puan, kita boleh tengok dekat sini. Kita punya produk kita dibawa terus dan diimport terus daripada US. Produk kita manufacturing di US. Kita ada 2 kilang sekarang ni dekat US. Yang tadi mungkin siapa yang dah ada dalam group kita boleh tengok apa kita panggil? Short video kan, program dekat kilang yang kedua tadi. Dan kita ada GMP, kita ada lab test yang sangat ketat. Setiap batch kita melalui lab test yang sangat ketat. Kita ada FDA. Yang ni yang paling penting sebab semalam saya ada jumpa satu leader, dia kata cepat sangat ni ada steroid ke? Itu soalan yang selalu kita ditanya-tanya. Kalau ada FDA tak mungkinlah ada steroid. Okey, disahkan oleh FDA dan diiktiraf oleh NSF tuan-tuan puan. Dan kita ada amalan penghilangan non-GMO. Produk yang kita punya produk 100% plant based, 100% tumbuhan tuan-tuan puan. Okey, dan Bitrafan ni semua daripada Amerika Syarikat yang mana satu negara yang sangat menitik beratkan kualiti dan keselamatan produk lah. Okey, next. Okey, ini adalah perkembangan Nutrin. Okey, sekarang kita tengok sebenarnya kita punya evolusi pemakanan kesihatan kita telah capai ke generasi kelima. Macam kita punya kita panggil internet lah, telefon yang kita guna sekarang kan, kita dah guna 5G. Kalau saya suruh tuan-tuan guna 2G dan 3G pun tak mau guna dah sebab lambat. So kita sekarang guna 5G. Jadi nutrisi yang sebelum 5G kita kenali sebagai NMN. Okey tuan-tuan puan-puan, tapi dia cuma boleh balikkan kita punya usia biologi ataupun umur kita setakat 6.5 tahun saja. Sebelum NMM adalah produk generasi ketiga dan kedua. Saya tak mau sebut, tadi saya ada dapat satu testimoni daripada Kelantan. Beliau menggunakan produk M.W kan, dah 4 tahun dia menggunakan secara konsisten dia kata, tapi lutut masih sakit, tak ada nampak perbezaan kan. Tapi hari ni dia guna produk dalam masa 4 hari. Okey, saya cerita sikit lah. 4 hari penggunaan produk, dia dah menopause 2 tahun.
Alhamdulillah 4 hari penggunaan produk dia datang period semula. Alright. Dan tadi dia share dengan saya, kulit dia sangat tegang. Perbezaan sebelum dan selepas, usia dia 53 tahun tuan-tuan dan puan. Sangat ketara. Dia ada lebam-lebam di muka semua dah hilang. Okay. Dan bahagian-bahagian private part semua dah putih balik, dia kata. Alhamdulillah. Sangat banyak perubahan walaupun baru ambil 2 minggu. 2 minggu saja tuan-tuan dan puan. Jadi bila ambil produk generasi kedua, anda perlu makan banyak tau. Banyak jenis. Okay. Dan generasi ketiga pun mungkin anda kena ambil macam produk yang saya pernah ambil sebelum, saya kena makan terlalu banyak. Mungkin satu hari sampai 50 biji, 60 biji macam tu kan. So hari ni Haigo kita di generasi kelima sebab dia pergi terus menembusi ke tahap sel kita. Jadi kita cuma perlu ambil 1 biji pagi dan 1 biji malam secara konsisten. Okey, dan kita dapat banyak testimoni lain yang kita akan berkongsi di pertengahan nanti, insyaAllah. Okey, ini yang paling best sekali. Okey, kita dah dapat pengiktirafan daripada NIH. Kita diiktiraf dan bagi saya dia mencatat satu sejarah global yang mana kita tersenarai secara rasmi dalam pengkalan data NIH, tuan-tuan. NIH ni bukan boleh bayar, tuan-tuan. Ini adalah di bawah seliaan Institut Kesihatan Kebangsaan di bawah Amerika Syarikat sendiri. Ini bukan berbayar punya. Jadi dengan tersenarainya dalam NIH ni, tuan-tuan, okey, kita dah maksudnya kita tak ada masalah kalau kita nak pergi share dengan doktor ke farmasi ke pakar-pakar perubatan ke apa, mereka sangat mengetahuilah tentang NIH ni. Sebab tu banyak doktor-doktor pun menerima produk kita tanpa orang kata apa, ragu-ragu. Okey, ini adalah ekosistem kita punya produk, rangkaian produk kita lah. Ini GNAKG yang saya sebut tadi, diformulasikan berdasarkan biologi lelaki dan wanita. Ini GN Cell, okey. GN Cell ni tuan-tuan perempuan, dia untuk membina imuniti kubu pertahanan sel kita yang dengan lebih kuat. Okey, dia jaga integriti DNA sel kita, lebih jitu lah. Okey, ini adalah rangkaian produk kita yang ketiga, iaitu GN hormon. Okey, GN hormon ni dia akan menstabilkan dan imbangi semula hormon dalam tubuh badan kita. Banyak testimoni yang kita dapat berkenaan hormon juga. Dan ini adalah GN Brain yang mana GN Brain ni dia memberi ketajaman, fokus kepada otak kita dan juga sangat baik untuk fungsi buah pinggang kita. Tapi GN Brain masih belum ada di pasaran. InsyaAllah akan di-launch atau dipasarkan pada bulan 11 tahun ni. Okay. So 4 gabungan produk kita ni adalah satu gabungan yang sangat optimum dan sempurna. Dengan 4 gabungan ni maksudnya lengkaplah untuk sistem tubuh badan kita, tuan-tuan. Okey, ini data klinikal yang kita dapat dalam 21 hari, tuan-tuan. 21 hari perjalanan penggunaan pengguna kita lah. Jadi kita boleh tengok daripada segi gender lelaki, tahap kepuasan kesihatan keseluruhan mencecah 95%. Sangat tinggi. Okey. Dan juga untuk wanita, emosi sangat tinggi, meningkat sehingga 71%. Tadi cikgu tu cerita kat saya, bagi orang yang bekerja, tolonglah ambil, dia kata. Sebab dia sangat menjaga emosi. Sangat dia cakap, sangat menjaga emosi. Emosi dia dah cukup stabil dan sebagainya lah. Nanti mungkin kita akan panggil lah sekali untuk dia datang sharing di Zoom, insyaAllah. Okay, ini footprint kita. Yang ni menunjukkan kita bukan bisnes bisnes lari malam lah orang kata kan. Okay. Dia adalah satu bisnes yang real. Kita ada di 7 negara. Setiap negara kita ada HQ fizikal masing-masing. Di Malaysia terutamanya kita ada di Wisma UOA. Berdekatan dengan di Bukit Bintang, berdekatan dengan Pavilion. Hari Khamis ni 20 hari bulan, Mr. Toh dan semua leader akan berada di sana. Saya jemput tuan-tuan perempuan hadir untuk tengok sendiri kita punya physical office kita, HQ kita, sebab Malaysia adalah hub international. Okey, hub international baru ni ada satu leader daripada Kazakhstan pun ada PM tanya tentang Malaysia punya HQ. Maksudnya dia orang di global pun dah tahu Malaysia tempat utama lah. Okey, dan kita ada di Canada, Japan, US kita ada 2 kilang.
Okay, dia ada di Korea dan Vietnam dan baru ni launch lagi di China, di Macau dan juga Hong Kong, tuan-tuan dan puan. Jadi kita nak tunjukkan kat sini bisnes ni sangat jelas, okay, dan bisnes yang Haigo ni mempunyai satu dana atau kewangan yang sangat kukuh lah. Alright. So ini adalah kita launch secara mega baru-baru ni pada 10 bulan kita panggil serentak di seluruh negara. Okey, ini adalah biotech manufacturing kita yang kedua. Nanti boleh tengok, kita boleh minta dia punya video dengan siapa yang bawa anda lah. Kalau leader yang bawa anda tu, anda boleh minta lah video dia, memang besar. Besar sangat dia punya tempat. Okey. Ramai tengah admit balik ni. Ada gangguan kot. Okey, ini kita punya HQ kita yang di Jepun. Company beli dengan nilai 4.5 million. Okey, half bangunan ni adalah milik Haigo. Ni di Canada, di Vancouver. Okey, 4 dividen utama yang Haigo bagi. Yang pertama adalah dividen hayat. Okey, kalau kita tengok dividen hayat yang telah dibagi, saya dah cerita tadi, kita boleh muda sehingga 34 tahun. Tapi yang paling penting adalah dividen pembayaran, rangkaian dan juga data, yang mana kita boleh menjana income pasif dekat sini dan tanpa sempadan merentas sempadan. Jadi dekat sini kita boleh tengok lah, kita boleh membina data, kita boleh dapat dividen data kalau kita guna, sorry saya punya ni ada masalah lah. Sekejap Okey, slide kita ada problem sikit hari ni. Slide berjalan tak? Slide berjalan tak? Macam lag lah. Okey, so seterusnya, okey, ini adalah kita punya report card kita. Sekarang kita dah ada lebih daripada 10 orang pengedar yang menjana pendapatan 100,000 setiap minggu, 100,000 US dollar setiap minggu. Itu bermakna pendapatan mereka setiap bulan 1.2 juta ringgit Malaysia. Dan kita dah ada lebih 700 orang diamond yang berpendapatan daripada 3,000 US dollar setiap minggu. Dan kita ada lebih 700,000 ahli aktif. Ini menunjukkan kita punya repeat sale kita sangat tinggi secara natural, tuan-tuan dan puan. Okey. Okey, seterusnya ini adalah carta ataupun fasa bagi setiap company yang melaluinya. Sekarang kita di fasa 1 hingga 2 tahun, iaitu di golden timing yang saya dah sebut pada awalnya tadi. Dan pakar ekonomi dunia pun kata, saya ulangkan sekali lagi, pakar ekonomi dunia kata kita pegang lombong emas, tuan-tuan dan puan. Dan hari ini bagi saya, orang yang nampak dan ambil peluang pada hari ini, anda betul-betul akan kaya lah, senang saya kata. Sebab 3 hingga 5 tahun lagi, Haigo akan listing di Nasdaq. Okey, akan masuk di bursa saham global. Jadi apabila company menjana pendapatan bilion, maksudnya kita yang di awal ni akan menjana pendapatan milion lah. Okey, jadi tak rugi anda ambil tahu hari ni, okey, tak rugi anda bertanya hari ni. So apa yang saya cerita ni, saya tak minta anda percaya 100%, anda balik kepada orang yang introduce anda nanti. Okey, belajar, tanya, semak semula. Okey, saya punya part sampai takat ini saja. So saya serahkan kepada presenter yang kedua. Dipersilakan Syafirul. Okey, terima kasih diucapkan kepada presenter pertama dan juga merangkap host. Jadi saya Syafirul daripada ibu kota lah. Walaupun bukan anak jati ibu kota, saya daripada Pahang. Jadi alhamdulillah, syukur, diucapkan tahniah kepada semua yang hadir pada malam ini. Kalau ready untuk sesi seterusnya, boleh taikan saya 555 tak sekarang? Ada tak? Ada yang menyahut? Segar mata? Alhamdulillah, cukup. 3 orang cukup. Okey. Jadi, tadi kita company, kemudian kita ada tahu produk, kita dah nampak ada vision,
untuk 3 hingga 5 tahun lagi akan berada dalam fasa yang mungkin bisnes trilion akan tercapai dalam masa yang sekejap saja. Kita dah ada 2 hari ini, tuan-tuan, berita baik kepada semua rakyat Malaysia, bukan politik. Kita boleh kita ada lesen. Tuan-tuan, kita sebenarnya dalam private e-commerce. Nanti saya akan ceritakan dalam sesi untuk menjana upah di sini. Tetapi sebelum itu, kita beritahu di sini kita dah ada lesen AJL seperti mana syarikat lain lah yang penampil air ada kan. Cuma kita berorientasikan dalam website sahaja, tuan-tuan. Baik. Jadi bulan Jun 2026 kita baru 2 tahun, tak sampai 2 tahun kita dah ada lesen. Ada orang yang sampai 8 tahun, 5 tahun operasi masih belum dapat lesen AJL ni. Jadi kita ada undang-undang sah di Malaysia dan juga dunia, tuan-tuan. Seperti mana host pertama beritahu tadi. Tapi untuk sesi yang seterusnya ini, saya nak share dengan tuan-tuan berkenaan testimoni. Testimoni. Mari kita tengok. Kalau kita cakap produk bagus, ada ke? Okey. Ada thousands of testimoni. Bermula dengan gambar ini. Next. Kita lihat. Ini adalah orang pertama. Assistant kita. Itu adik kepada Agupang ni. Itu tengkung pertama kita. Dan yang ini adalah adiknya iaitu Yang Mulia Tengku Jari. Telah mengguna produk pada awal-awal 2024 yang lalu, pada Ogos 2024 bermulanya operasi Haigo di Malaysia. Okey, jadi Yang Mulia Tengku Jari, kita lihat gambar di sebelah kanan, tuan-tuan. Di sebelah kanan ni kalau okey, host boleh approve-kan boleh approve-kan, dia kacau kat slide. Co-host. Okey. Boleh uruskan siapa yang baru masuk tu. Okey, kita lihat gambar di sebelah kanan ni, tuan-tuan. Boleh zoom kan lah pada handphone masing-masing. Jadi back kita tengok perubahan. Back. Kita nak tengok ni. Perubahan pada raut wajah Tengku Jaril, yang mana gambar di atas usia beliau 84 tahun setelah 1 bulan sahaja, iaitu lebih kurang 35 hari. Beliau nampak lebih muda 10 tahun, tuan-tuan. Jadi macam 74, 73 kan. Itu dia. Nampak hilang ringka-ringka itu. Itu satu testimoni berkaitan dengan lebih muda. Itu baru diizinkannya hanya 1 botol. Bagaimana jika 10 botol? Bagaimana jika seterusnya? Okey, yang penting sihat dulu. Okey, next kita lihat lagi. Beliau menandatangani MOU kerana kepuasan mengguna produk ini nak diteruskan lagi setiap bulan atas saban bulan. Jadi menandatangani MOU untuk Haigo supply kepada beliau setiap bulan. Okey, datang office Haigo di Menara UA KLCC. Okey, next kita lihat lagi di kat sini ada testimoni berkaitan dengan berkaitan dengan macam-macam. Ini adalah perubahan yang nyata, realiti yang kita lihat. Lagi perubahan wajah. Begitu juga dengan saya. Bukan wajah kita tukar wajah orang lain, tidak. Wajah kita juga, tapi kulit tu lebih firm. Lepas tu kalau dia ada PJK, dia tak ada PJK dah. Jauh beza kan. Terima kasih. Cik Jiang terima kasih. Jadi ini banyak sebab thousands of testimoni. Anda, tuan-tuan dan puan-puan juga, jika mengamalkannya, dah tentu ada result. Ambil gambar sebelum dan selepas. Selepas beberapa hari, selepas seminggu, selepas 1 bulan, tengok perubahan ni. Jadi produk ini berkata-kata, tuan-tuan. Jadi next kita lihat lagi. Ada juga yang berkaitan dengan permasalahan kesihatan. Dan saya suka mengingatkan, kita adalah produk, bukan suplemen kesihatan, tuan-tuan. Dalam KKN ia menyatakan ini adalah foods. Tidak ada masalah.
kalau ada produk suplemen lain you all makanlah, tak ada masalah. Jangan jadi takut. Seperti mana tadi host pertama dia cakap ada steroid ke, tak ada. Kesan yang cepat ni sebab ianya direct pergi pada sel tuan-tuan. 30 trilion kita ada sel. 3 botol Hygo GNAKG JJ berambut kembali. Di bahagian atas. Saya pun berambut kembali. Saya nak pusing-pusing ada. Ya, yang dulu dah botak tuan-tuan. Ya, yang ni gambarnya nyata di sini lepas 3 botol. Ada orang daripada rambutnya warna putih dah menjadi black kembali. Ada tuan-tuan dan puan. Jadi ini tidak mustahil sebab atas kajian yang lebih lama lah daripada 1904 NAD Plus ni dikaji bagaimana untuk mengembalikannya. Mengembalikan muda tu tuan-tuan. Jadi kita dah ada solusi di sini bersama dengan Hygo saja satu-satunya di dunia. Produk yang seumpamanya. Okey, next kita lihat lagi. Antara testimoni. Tak nak cerita banyak testimoni. Kita cerita yang pelik-pelik pula. Ini satu cerita yang amazing tuan-tuan dan puan. Bukan langsung. Berlakunya di negeri yang Puan Aimi duduk sekarang. Di Sungai Petani. Di Kedah. Negeri Kedah. Yang mana uncle ini, atuk ini, ialah tak sedar, isterinya kata kepada anaknya dan kawan anaknya, boleh bagi makan, tak makan mati, makan pun mati, baik bagi saja. Selepas hancurkanlah satu biji tablet ini, satu biji tablet, kita ada 60 biji dalam dia makan satu biji melalui tiup saja dengan susu, 12 jam sedar. 12 jam sedar. Yang mana doktor pun nak suruh bawa balik dah sebenarnya. Okay? Tapi lepas 12 jam sedar, esok kita lihat gambar dia yang segar dekat situ. Selepas 28 hari dah boleh main dengan cucu. Dan kita ada lagi video selepas 4 bulan tak silap saya, Mr. Toh hadir berjumpa dengan atuk ni. Kita mainkan video bagaimana keadaan atuk ni pada bulan 10 November yang tahun lalu. Tuan-tuan dan puan, video ini dan juga testimoni ini telah meletupkan banyak negara. Ada di Singapura dan paling meletup bisnesnya ini, produk ini adalah di negara Vietnam tuan-tuan dan puan. Yang uncle yang baju kotak-kotak ni, isterinya orang Vietnam, jadi terus sharing dengan rakyat Vietnam. Jadi meletup hari ni bisnes di Vietnam bukan untuk merawat penyakit tuan-tuan, tapi ramai yang nak cantik. Jadi produk ni bagus untuk cantik, tapi sebenarnya bila cantik tu tuan-tuan, dalam dulu cantik, bukan luar dulu cantik. Itu yang terjadi pada saya. Kan? Tapi itulah realitinya. Jangan pakai kosmetik tuan-tuan. Kosmetik ni bahan kimia, boleh pakai lah, tangguh sendiri kan. Jadi kita kena cantikkan dalaman dulu. Tuan-tuan, mari kita lihat lagi antara testimoni yang ada, yang itulah saya tunjuk, tak nak tunjuk terlalu banyak thousands of testimoni. Jadi kita ada real testimoni hari ni, kita nak jemput. Dua-dua kena cantik, betul. Dah ready Mr. Roger untuk kita minta Mr. Roger berkongsi testimoni pada malam ini. Okey, dipersilakan Mr. Roger live sharing untuk pengalaman menggunakan produk GNAKG terutamanya. Dipersilakan. Ada tak? Mr. Roger, are you ready? Ada tak? Kalau boleh bersedia, kita minta Puan Anita ataupun lebih mesra dipanggil dengan Kak Anita kita. Kak Anita untuk sharing pengalaman mengguna. 3 minit. Okey. Ada? Okey, ada. Okey. Dengar tak? Okey, Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar tak? Kak Anita, teruskan. Baik, ada. Dengar. Okey. Saya Puan Anita ya. Saya nak share sedikit saya punya testimoni sendiri. Yang mana saya makan GNAKG ya. Yang mana air mata sebelah kanan mata sebelah kanan dia tak berhenti keluar. So
Selepas saya ambil JNAKG, selepas 3 ke 4 hari, ya, serba sedikit air mata tu dia hilang. Alhamdulillah. Itu yang pertama tau. Yang kedua, kaki sebelah kanan saya memang tak boleh angkat. Ya. Selama beberapa hari, seminggu saya rasa ya, tak boleh angkat. Lepas tu, alhamdulillah seminggu saya ambil JNKG 2 pagi setiap hari selama 7 hari. Ya. Alhamdulillah kaki saya dah seperti sedia kala. Itu saja yang saya nak share. Terima Okey. kasih. Okey. Assalamualaikum. Rita. Padu dan padat. Pak, ya, itu testimoni Ria daripada Malaysia sendiri. Jadi Mr. Roger, satu lagi testimoni untuk kita kongsikan dengan rakan-rakan yang hadir 43 mata memandang pada malam ini. Dipersilakan. Boleh panggil Mr. Roger. Okey. Okay, Roger. Boleh dengar? Okey. Saya ambil saya berpindah daripada Melaka ke Penang, Bukit Bertajam, Simpang 4. Okey. Saya punya rekod kesihatan pun pindah. So saya datang ke sini kena ambil darah. Okey. Masalah saya ialah saya kena stroke, light stroke 2 kali. Kidney saya dah stage 4. Stage 4 dan kemudian saya macam tadi yang siapa Siti mata saya berair. Okey. So masa dia bagi doktor sini dekat Bukit Bertajam Tasik, klinik dekat Tasik, dia suruh saya ambil darah. Darah itu selepas dapat ujian darah, saya jumpa doktor. Doktor beritahu saya, you punya pressure terlalu tinggi. Kalau kita tengokkan atas lebih kurang dalam 160, 170. Bawah 100, 105, 90. So macam ni saya punya ini. So selalu saya kena marah dari doktor. Okey, setelah itu saya dah tahu, masa itu saya tak tahu tentang JNAKG, tapi saya tahu melalui medical journal di sebab saya duduk di Australia. So dari sana saya dapat tahu ini produk ini. Saya cari produk ini dari mana boleh dapat produk ini. Okey, dan akhirnya saya belikan produk ini. Ini kalau nak ceritakan cerita panjang, saya kasih pendekkan. So saya cuma makan 10 hari saja. Okey, lepas tu pertama kali saya ambil darah bulan 4 dan kedua kali saya ambil bulan 7, 4 hari bulan. Dan ujian darah dan medical doktor, menjumpa doktor 14 hari bulan 7, dan doktor kata doktor dia tengok pressure, okay, you punya pressure paling stable, dia cakap. Saya tanya berapa, dia cakap 132 bawah 72. So ini terlalu, tak pernah dalam ayat saya dapat reading ini. Lepas tu saya tanya dia, doktor, creatine level, boleh beritahu tak creatine level saya berapa? Dia masa tanya creatine level, dia terus tanya, awak ada makan apa-apa, are you taking any kind of herbs? I say, yeah, doctor.
straight away saya bagikan ini risalah pada doktor. Okey. Ini bukan online tak ada. One of my doctor friend is introduced to me, so I take this one. So then dia cakap, okay, you punya kidney sudah masuk stage 5 tau, dia kata. So dia orang kasi mula-mula bulan 4 dia orang kata saya kena ambil kidney scanning tau. So kawan saya nasihat, jangan pergi. Kalau you pergi, dia bagi 1 bulan dialysis, dia cakap. So saya ignorekan, saya tak ada pergi. Okay. Dan saya try kontrol saya punya makanan tapi masih tak boleh, saya sakit pinggang, tak boleh diri lama. So semua masalah. Kemudian lepas saya ambil ini, ujian itu creatinine level ditunjukkan saya stage 4 pergi terus ke stage 3. Okey, dia punya point lebih kurang 150 point dia kurang tu. So inilah testimoni saya, dan sebenarnya saya tak ambil apa-apa kata orang ambil gambar kan ini. Bagi saya tak perlu sebab saya percayakan produk ini. Sebab itu saya datang cari produk ini. So saya dapat testimoni yang baik sangat. Sekarang saya rasa sihat lah saya. Itu je lah. Halo. Okey, terbaik dua testimoni. Terima kasih Mr. Roger. Testimoni yang diri sendiri yang mengetahui permasalahan. Jadi daripada sebelum sehinggalah menjumpai solusi bersama dengan Haigo GNAKG, didoakan terus sihat dan juga terus sihat poket bersama Haigo, Puan Anita dan juga Mr. Roger. Jadi good sharing betul Tuan Haji Muhammad Lokman. Ya, jadi kita ramai lagi kalau boleh nanti kita nak sharing di BOP ataupun Zoom yang lain pula. Jadi itu testimoni daripada Malaysia tuan-tuan. Kalau nak cerita memang tak habis satu hari ya. Okey, mari kita lihat yang paling penting selain pada produk company, yang ini sangat penting tuan-tuan, iaitu upahnya. Upah ya. Okey, jadi upah ataupun plan bagaimana untuk mendapatkan produk. Okey, saya beritahu tuan-tuan, kita adalah private e-commerce. Bagaimana untuk mendapatkan produk? Senang saja. Dapatkan link daripada pengenal anda. Siapa pembisnes yang mengenalkan anda hubungi dan boleh buat sendiri ataupun kali pertama minta pengenal tolong atau bantu buatkan. Jadi kita ada website seperti di tangan saya tuan-tuan, kita ada barcode ni dapatkan daripada platform yang betul, iaitu di website Haigo saja. Jadi bagaimana untuk bermula? Kita ada 3 identiti yang dinamakan package. Jadi kita boleh memilih package yang terbaik tuan-tuan. Jadi apa pun saya bacakan ataupun sharing dengan tuan-tuan bagaimana bermula, boleh pilih. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan nak bermula dengan 1 botol, 3 botol, maupun yang terbaik bagi saya dan bagi semua yang dah bermula adalah package yang ketiga, iaitu 5 botol. Jadi saya bermula dengan package 5 botol dulu tuan-tuan, iaitu SBIP. Yang mana SBIP ni 5 botol tuan-tuan dan puan dengan harga $675 Amerika ataupun USD ya, dolar 675. Yang mana tuan-tuan dan puan akan diberikan ya 2 jenis komisen ataupun bonus, iaitu komisen tajaan ataupun referral dan juga komisen group market ataupun pasaran. Yang mana di sini 40% milik anda. Besar 40% itu bukan diskaun tuan-tuan. Harga kita $135 untuk setiap produk ya. Jadi tetap jadi member ke tak jadi member, harganya 135 ya. Beli dalam website harga yang sama. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan bermula dengan 5 botol, senang cakap 5 botol, tuan-tuan dan puan akan mendapat kelebihan seperti yang ini, iaitu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan refer ataupun memperkenalkan kawan, memperkenalkan saudara, memperkenalkan mak ayah, jiran. Jadi setiap itu komisinya ataupun pembayaran upahnya adalah 40% ni gross. Dan juga komisen pasaran ataupun group market
adalah 20%, tuan-tuan. Besar kan? Jadi kalau pilihan lain adalah untuk 3 botol, iaitu $405, komisen tajaan 30%, kemudian komisen pasaran ataupun group market adalah 15%. Kemudian jika nak cuba produk saja, tidak ada masalah, tidak ada pasal. Tuan-tuan nak bermula dengan satu botol boleh, tetapi komisen tajaan adalah 15% dan komisen pasaran ataupun group market adalah 10% sahaja. Ya. Jadi kelebihan lain jika ambil 5 botol, tuan-tuan dapat menikmati yang sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh makan sebotol. Sebab ada orang makan 1 biji macam saya pun ada kesan dah, tuan-tuan. Tadi saya ada bercerita dengan Puan Arifah tadi, ada dalam ni. Kan? Ada dah. Tetapi kalau untuk secara cara kerja untuk sel kita 90 hari hingga 150 hari, dapatkan 3 botol hingga 5 botol, lebih baik untuk pengekalan. Pengekalan. Hanya botol pertama sebagai pengenalan diri saja. Okey. Jadi tuan-tuan, mari kita lihat yang seterusnya. Sekiranya ambil, okay, next, ambil yang 5 botol, tuan-tuan akan didapat lagi 2 ID hadiah daripada Haigo, 2 ID. Contoh Puan A, A1, A2, A3, ada 3 ID. Itu kelebihan ambil SVIP, tuan-tuan. Okey, kita ada 2 jenis komisen, saya dah cerita juga tadi. Kita ada rujukan, iaitu dibayar serta-merta. Kalau suka dibayar serta-merta, boleh taikkan saya 666 tak sekarang? Baru nak terbakar ni. Saya suka. Tuan-tuan suka tak? Kalau tak suka, tak payah tulis apa-apa. Kalau suka, taikkan 666 sekarang. Kan? Host laju. Bakal 3 star Black Diamond. InsyaAllah. Kita semua. Tuan-tuan. Rupanya nak. Pastinya. Suka kan? Sebab ada 2 hari. Tapi tak ada masalah. 2 hari esok masuk lagi. Ya Allah. Tadi saya keluar dengan Puan Fatimah, usia 78 tahun untuk berjumpa lah pengenal orang baru. Ada 2 tempat tadi. Jadi beliau kata duit tak habis. Dapat hari-hari, tuan-tuan. Kalau yang tak pandai simpan tu, esok masuk lagi. Boleh simpan. Okey sebab dah biasa gaji sebulan sekali kan. Tapi kalau dapat hari-hari, tuan-tuan, saya dah rasa nikmatnya. Okey, komisen tu 40% darab dengan PV. Satu botol ni dia ada nilai produk ya. Ni 100 PV. Jadi 40% daripada PV-nya dan kemudian dibayar segera. Tuan-tuan dah suka. Jadi satu lagi, tuan-tuan adalah mingguan. Iaitu dipanggil, tadi saya suka sebut group market ni adalah kumpulan. Tuan-tuan, kita kelas siapa main ruler tu, main draw dekat saya tu. Okey. So, tuan-tuan, kita ada tempatkan. Ini satu lagi insentif ataupun hadiah untuk tuan-tuan. Bukan sahaja affiliate. Ini affiliate 40% dah besar dah. Tetapi apabila kita memperkenalkan ramai pengguna, ramai yang nak berniaga, mereka semua akan berada dalam kumpulan, iaitu untuk dapatkan team bonus ataupun group market ni, ianya dibayar seminggu sekali, setiap malam esok, tetapi bayar pagi Rabu 12 suku malam. Tuan-tuan, saya suka menyatakan komisen pasukan yang dinyatakan dalam bahasa Melayu ini ataupun group market yang kita panggil juga team bonus ini, tuan-tuan, 20% ni adalah gross, ya. 40% dari gross. Tapi setelah tu ditolak dengan kos operasi dan global pool ada di bawah nilainya. Ianya maksimum boleh pergi $100,000 Amerika seminggu. Tuan-tuan, okey tak? Kita sharing dengan ramai orang untuk kita sihat. Kalau mereka membeli benda lain, belum tentu lagi boleh sihat sampai ke sel. Jadi yang ini dapat lagi produk percuma setiap bulan. Kalau suka dapat produk percuma setiap bulan, tuan-tuan, setiap minggu ada income dan tentunya produk percuma saja. Kalau suka boleh taikkan 777 tak? Dan $100,000 Amerika. Kalau seminggu, ya. Seminggu, tuan-tuan, bersamaan dengan RM430,000 Malaysia seminggu. Itu dia upah dia. Kita tempatkan semua customer
semua usahawan-usahawan dalam rangkaian tuan-tuan dan puan. Jadi kat situ ada pembayaran group sale. Group sale iaitu dipanggil team bonus. Okey, next kita lihat lagi bagaimana ianya akan terjadi dalam hidup kita hari-hari. Okey, ini auto jangan fikir macam mana nak letak tak ada. Dia register saja macam hari semalam ada bekas student saya dan juga rakan kongsi pernah lah buat macam-macam juga dulu masa saya mengajar dulu. Jadi ada tuan Hanif ada dalam ni nama Hanif 7. Jadi saya kata senang je. Kita jangan fikir nak letak siapa tak. Dia auto tuan-tuan. Klik saja pembelian dia masuk dalam kumpulan kita ya. Okey, next kita lihat lagi bagaimana untuk menjana pendapatan dekat sini. Senang saja kita perkenalkan contoh sebagai contoh. Ini bulat ni nak buat 4 segi boleh. Nak buat bentuk love yang keluar tadi pun boleh tuan-tuan. Main tu anda, you. Okay? Kemudian kita lihat yang ini, step nombor 2 ni paling penting. Sebab apa? Kena tanya, bila nak pulang modal? Anda join satu bisnes, kalau nak jadi pembisnes lah. Kan? Ada letak modal kalau nak buat 100,000 ada perniagaan. Buka restoran 100,000 pun. Memang kena ada. Kan? Tapi kat sini hanya RM3,000 lah. $675 tu RM3,000 tuan-tuan. RM3,000 bila nak pulang modal? Tuan-tuan, tuan dan puan-puan dapat 5 botol nilainya RM3,000. Belum lagi jual, tuan-tuan dan puan-puan boleh perkenalkan 4 orang saja rakan kenalan, sama vision misi dalam hidup sama dengan tuan-tuan. 4 orang takkan tak ada. 40 orang dah tentu ada. 400 orang pun ada dalam handphone tuan-tuan. Kawan Facebook 4,000 orang pun ada, betul tak? Jadi kita nak 4 saja, tak kira lah sama ada 4 hari ke, 4 jam ke, 4 bulan ke, jangan 4 tahun sudahlah. Boleh pulang modal tuan-tuan. Boleh tak? Nampak tak? Jadi tuan-tuan yang membuat step yang sama pembelian, contoh beli 5 botol dengan 4 itu, tuan-tuan akan dapat balik nilainya ada sebelah $765. Cuba darabkan dengan duit kita 4.44 sekarang, boleh tak tuan-tuan? Berapa dapat? Perkenalkan 4, berapa bonus tuan-tuan? Boleh tak bantu saya? Kita nak ini tak nak cakap je, kita tulis referral 4 orang tu dapat dengan grup saya sekali. Tuan-tuan dibayar sebanyak, boleh tolong type 765 darab sekian dengan 4.44. Tu untuk harga atas. Boleh tak? Berapa jumlah pendapatan tuan-tuan? Hanya perkenalkan 4 orang. Setiap hari boleh 4 orang. Sebab produk insya-Allah bagus. Ada yang nak bantu saya tak? $765 tuan-tuan. Ada slide tak gerak Okay, so akan dapat dekat sini lebih daripada RM3,000 tuan-tuan. Lebih daripada RM3,000 Malaysia. Jadi pulang modal. Jadi kita aim 4, target 4 untuk step yang pertama. Walaupun dia tulis step kedua, tapi saya terus bagi tahu. Nak nak senyum, buat 4 terus. Perkenalkan 4 dengan leader anda lah. 3290, terima kasih host. 3290 host laju. Host laju. Memang leader hebat, leader hebat. Jadi 3,290 tuan-tuan. Itu baru 4. Belum masuk lagi mereka yang memperkenalkan. Jadi kita lihat sikitlah step 3, 4, 5 Kita lihat sikit je. Host next. Kita boleh 4 dalam 4, 16. Kemudian kita boleh pergi lagi sampai step yang ke-9 host. Kita lihat step yang ke-9 ni tuan-tuan dan puan, yang dah ada dah bukti rekodnya. Kita boleh pergi sampai yang ke-9 ini, boleh collect. Kita lihat duplikasi itu atas kertas, betul atas kertas. Sebab tu saya kata 4 orang dulu. Saya tak suruh cari 65,000 tuan-tuan dan puan, tetapi 4 orang dulu. Kalau boleh tarikan saya 888 sebab hasilnya anda akan capai jutaan dolar Amerika. Ini 10 juta tuan-tuan dan puan. Kalau boleh 888. Amin ya Rabbi alamin. Pada malam ini semua kali saya doakan anda semua adalah pioneer tuan-tuan dan puan. Kita baru bermula di Malaysia 7 bulan tuan-tuan dan puan. Jadi tidak tiada yang mustahil seperti mana yang kita dah dengar host pertama dan saya sendiri menyatakan bisnes yang sangat tenang.
tidak ada sama dengan bisnes orang panggil direct selling. Tak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Ini network marketing secara affiliate. Okey, amin, insyaAllah. Jadi ini adalah step kita akan masuk dalam training nanti. Okey, kita ada kumpulan. Ini kumpulan. Ahli pengguna semua kita masukkan dalam kumpulan. Jadi ada pembayaran setiap minggu. Dan maksimum income-nya adalah $100,000 Amerika, tuan-tuan dan puan. Jadi next kita lihat lagi contoh pendapatan yang kita dah capai dalam team kita dan juga di serata dunia. Next. Okey, apa step? Okey, step 4 je. 4 je. Yang pertama, ingat tuan-tuan dan puan, jangan duduk cerita buat duit je. Makan dulu. Daftar ahli, kemudian guna produk. Sebab itu tadi Tuan Roger, Puan Anita ada testimoni. Mereka semua datang daripada dunia bisnes. Tetapi kesihatan diutamakan. Kesihatan tu diutamakan. Semua orang nak rasa, semua orang nak muda, semua orang nak sihat, betul? Jadi kena guna. Jangan sesekali salah gunakan produk, maksudnya salah guna. Maksudnya tidak menggunakan produk. Hanya cerita plan buat duit saja. Okey, yang kedua perkenalkan 4 orang, kemudian bantu 4 orang ini. Kita ada online dan offline, tuan-tuan. Hari Khamis ni kita berhimpun, dah hadirlah. Ya, dekat office kita. Lihatlah, jejaklah. Walau tak pernah, mesti jejak. Walau sekali, ayat saya pusing sikit. Dan kita bimbing dan ulang langkah, pastinya jadi, tuan-tuan. Okey, kita tengok contoh lah kan. Tengok contoh income lah. Saya seronok tu. Okey, mari kita lihat. Next. Mari kita lihat. Okey, tuan-tuan. Saya dan approve orang baru masuk. Okey, ada berapa mata yang lihat ni? 39. Aku kurang lah, 3 orang. Mana pergi? Okey, yang ini contoh pendapatan dalam team kita, tuan-tuan. Mr. Tu capai 32,638. Pada minggu itu beliau capai pada hari Selasa, malam Rabu, $31,900, tuan-tuan. Boleh taikkan untuk saya tak? Kira 31,900 ni setiap minggu, tuan-tuan. Yalah, ni berniaga. Ada masa naik, ada masa turun, tapi dia pastinya akan grow, tuan-tuan. Sebab orang belum tahu dan market kita trilion, tuan-tuan. Bayangkan. Ini rezeki. Rezeki bukannya datang golek, tidak. Hari ini kawan yang menjemput anda tu sebenarnya dia bawa rezeki. Sebagai tamu yang menjemput anda sebenarnya, tuan-tuan. Ya. Jadi 31,000. Berapa tu? Hampir 140,000, tuan-tuan dan puan. Ya. 137,000. Ya, setiap minggu. Dan lama 6 hari lepas itu dapat lagi. Saya terkejut, tuan-tuan dan puan. Pada hari kedua yang saya mengenali Haigo, saya berjumpa dengan Mr. Tu, saya lihat pendapatan beliau $20,000 Amerika dalam minggu tersebut. Saya kata, ya betul, bukan RM20,000. $20,000 USD. 90,000. Something like that lah, kata kan. Average 15 hingga 20,000. Selang 5 bulan beliau capai lagi 31,000 dah. Nampak? Inilah rangkaian, tuan-tuan dan puan. Inilah bisnes rangkaian. Kalau kita bisnes solo, jadi jurujual, asyik menjual, penat. Buatlah, tak salah menjual. Sebab kita kena tinggal. Service. Okey, kita lihat lagi pendapatan rakan-rakan dalam rangkaian di Malaysia. Okey, next. Tak apa. Yang ini kita next dulu. Ini contoh pendapatan yang maksimum. Okey, next. Host. Okey, ni di Malaysia, tuan-tuan. Ada 2,000 tadi, ada 900 setiap minggu. Belum masuk referral lagi, belum masuk perkenalkan orang lagi. Yang Infinity tu perkenalkan berapa ramai pun tak ada masalah. Suruh dia orang makan. Suruh mereka lebih baik 6-7. Ya, lagi kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Sebab testimoni sebenarnya tapi tak cerita. Yang ni testimoni income pula. Testimoni masalah ada solusi tadi. Lihat. Tuan-tuan. Ada yang dapat setiap hari, tuan-tuan. Yang boleh dapat $600 setiap hari, tuan-tuan. Okey, next. Ini dolar, bukan RM ya. RM pun banyak dalam sehari kita tu. Kan. Ini setiap minggu, tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat ni pukul 3 lebih ni bukannya bonus mingguan, bonus harian. Bonus harian. Okey, instant boleh dapat. Okey, next. Kita tengok di luar negara. Okey, ini contoh lagi.
anak tim saya dan anak tim lain. Jadi ini real. Okey tak hari ni dapat? Okey tak hari-hari dapat macam ni? Tu ayat saya tulis sebab saya dapat. Dah sebut siapa dapat. $673 sehari. Senyum sampai ke pipi kan. Okey. Jadi kita lihat pula dengan luar negara. Next kita lihat ada yang buka market di Vietnam, tuan-tuan. Beliau adalah ketua ataupun bos lah tauke farmasi, bukan farmasi mata level, minta maaf. Ini farmasi ubat tu. Beliau mendengar berita berkenaan dengan testimoni daripada Sungai Petani tadi. Bukan Puan Anita dengan Mr. Roger. Yang angka di Sungai Petani, Atuk tu ya, Atuk umur 88 tahun tu. Jadi beliau terus saja menghubungi rakan-rakan berkenaan dengan amazing testimoni tu. Dan selepas 3 bulan tuan-tuan, beliau mencapai pendapatan berapa tu? Boleh nampak tak? Marilah zoom kan. Saya tak nak sebut. Asyik saya je, suara saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh type kan. Berapa tu dapat? Selepas 3 bulan saja. Ada maknanya. Beliau hanya toke farmasi je, bukan orang network pun. Berapa tu? Boleh nampak tak? 12,240. Kalau kita convertkan dengan RN dah capai berapa? Hari ini tuan-tuan dan puan, income beliau dah mencecah $25,000 setiap minggu. $25,000 setiap minggu kalau darabkan 4.3, 4.4 ke, kan? Ambil lah 4.2 pun. Dah pergi $100,000. Betul tak? Kan? Okay, next. Kita lihat lagi. Palih keluar cakap orang temeluh dari tu. Okay. Ini dia. Ini insan dia. Bukannya kita buat AI tadi. So AI tu ada 31,100 dan ini adalah royalty tahunan. Okey, balik semula gambar. Ini Mr. Tu tuan-tuan. Gambar yang mula-mula saya jumpa beliau dan tadi gambar 18/1/2025 memang nampak tu sangat. Tapi setelah 1 tahun beliau jadi sangat muda dan dia macam orang putih pula. Saya pun macam Chinese. Okey. Jadi 31,900 ya setiap minggu. Ya, dan Black Diamond nama level tu ya. Okey, next kita lihat lagi yang ini adalah royalty tahunan. Siapa yang aktif dalam tempoh 12 bulan daripada bulan 4 sampai bulan 3 setiap tahun dia akan dibayar royalty walaupun level dia level pertama daripada 9 level. Kita ada 9 level yang untuk grup C walaupun level pertama kedua pun dia bayar. Bagus Haigo ni tuan-tuan okey. Jadi bukannya yang level tertinggi je dia bayar. Semua dapat tuan-tuan okey. Yang ini kita lihat berapa tu dividen $7,564. Dolar tuan-tuan, bukan ringgit okey, next. Okey, ni contribution. Contohlah contribution. Kita ada 8.5% untuk global pool. Jadi yang ni dah banyak menyumbang tu. Kalau total income dah lebih 23 juta tuan-tuan. 23 juta okey, next. Kita lihat lagi. Yang ini convention. Tak tengok video lah kot 2,000 orang qualifier. Tahun lalu ada diamond semua lah. Yang ni dia panggil level diamond semua. Di Hanoi. 2,000 orang berkumpul. 2,000 orang berkumpul di sana pada bulan 12 yang lalu. Masa tu saya pun belum bersama Haigo lagi tuan-tuan. Orang Malaysia belum ada lagi. Tak pergi lagi convention tu. Okay, next. Mr. Tu Singapore. Mr. Tu Singapore. Okay, next. Host, kita lihat rakan-rakan yang dah berjaya dan mereka ni tuan-tuan ada yang menginap atau tinggal di Kuala Lumpur. Itu yang special yang saya tengok. Yang ni one star Black Diamond seperti mana Mr. Tu, pendapatannya adalah $30,000 USD atau dolar Amerika setiap minggu minima. 30 hingga 50,000 tuan-tuan. Okey tak? 30,000 hingga 50,000 dolar Amerika. Tak apa, jangan tulis apa-apa. Yang ini contoh. Dan yang kedua ni tuan-tuan, saya memang ada kenal seorang ni yang 2 star Black Diamond pula. Ini pendapatan 50 hingga 80,000 dolar mereka. Saya kenal yang insight yang sebelah doktor. Ini saintis kita ni. Itu Dr. Liu ni, Dr. Liu ada medical center sendiri. Ada medical center sendiri di California Yang ini. Dia panggil ni cili padi. Dalam bahasa Inggeris dalam rangkaian beliau lah. Dia orang warga negara China ada tinggal di Kuala Lumpur. Dengan pendapatan $80,000 mereka. Kalau lah banyak lah. Kalau anda teruja, anda taikkan sekarang ni 888 sekali lagi. Boleh tak?
beliau dan beberapa orang lagi membeli cash rumah di KLCC di KLCC. Beli macam beli baju je. Baru lagi bulan lepas raya tu beli rumah di KLCC, tuan-tuan dan puan. Okey, mari kita lihat yang berada di level tertinggi, termasuklah Mr. Wei ni yang di hujung sekali, iaitu seorang salon ataupun barber. Hari ni muka beliau masih seperti 30-an saja walaupun usia dah masuk 46 tahun ni. Jadi beliau top income earner lah. 3 bulan dah capai, 84 hari dah capai pendapatan $76,500 seminggu. Ya. Dan yang sebelah kanan, nombor 2 daripada kanan tu adalah Mr. Yen 13 dipanggil. Sebab dia ada modal RM10 duit kita. Dalam duit RN ni RM10 terangkan. Tapi bagaimana beliau boleh berjaya? Beliau pinjam sekejap modal untuk bermula dan juga beliau menggunakan telefon bimbit beliau saja. Tak silap saya ada 5 telefon bimbit. Dia blast saja produk bagus kita ni. Dan juga peluang jana pendapatan $100,000 seminggu. Agak-agak orang jawab tak tuan-tuan? Boleh buat tak macam dia? Boleh buat tak? Kan? Mesti boleh. Mesti boleh. Sebab saya dah lalu dan saya dah buat. Yang tak jawab tu boleh dibukakan hidayahnya kan. Yang tak jawab WhatsApp. Jadi boleh. Tiada alasan tuan-tuan untuk bermula. Jadi ada juga yang ada masalah kesihatan yang muka gelap, hidung gelap, ada kat sini. Pun capai maksimum income. Tapi selepas menggunakan produk GNAKJ Hygo, produk generasi kelima ini, boleh dapat balik muka yang asal tuan-tuan. Jadi ramai ini ada sejarah masing-masing. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak jadi sebahagian daripada Hygo yang berpendapatan bebas kewangan, terutamanya 100,000 USD, boleh tagkan saya 999 tak? Kita nak doakan tuan-tuan dan puan. Hari ini adalah hari permula tuan-tuan dan puan, pemula dan juga sebagai langkah pertama bersama Hygo. Amin. Saya doakan tuan-tuan dan puan bersama-sama saya dan tim untuk kita mewarnai sebenarnya, berikan fenomena di Malaysia. Tapi awas jangan overclaim jangan overclaim ingat pesan saya, dan jangan pula pergi jual potong harga, nanti tuan-tuan dan puan-puan kena potong. Sebab dah ada kes kena potong di Hong Kong. Bukan potong, maksud saya harga tu, jangan cut price. Itulah kalau nak beli banyak tak boleh. Kat sini beli maksimum 5 botol je tuan-tuan. Sebab tu dia fikir 5 botol makan sendiri. Jangan pergi menjual. Nak jual boleh tapi jangan jadikan habit menjual sebagai utama. Buatlah kerja referral, sponsoring dan juga servis. Servis tim bagi berjaya. Okay, next host kita pergi ke 2 slide yang terakhir insya-Allah. Jadi rebut peluang hebat yang membantu kita menguasai masa depan adalah rangkaian ini. Yang rangkaian ini, siapa cepat bertindak dia akan dapat satu produk yang boleh membantu reverse ni, pembalikan usia 8.4, 8.5, 8 tahun hingga 34 tahun ke belakang tuan-tuan. Bukanlah dengan sebotol yang saya pegang ini boleh terus 8 tahun, tidak. Tuan-tuan makan dulu. Makan dulu. Kalau magic, alhamdulillah dengan izinnya. Tapi jangan, ingat sekali lagi, jangan buat tuntutan kesihatan yang melampau Tapi pengalaman mengguna tak apa, tuan-tuan dapat rasa. Okey, jadi satu produk yang membantu untuk keluarga anda lebih muda 10 hingga 20 tahun dan satu peluang. Adakah anda mahu satu peluang ini yang dapat pada malam ini menjadi sebahagian daripada industri kesihatan dan kesejahteraan, kecantikan, kan, slimming, semualah untuk kesejahteraan diri dan masyarakat ini bernilai trilion dolar. Jadi tepuk dada, tanyalah hati. Jadi kita next, kita serah balik. Next kita lihat yang terakhir. Sekian, terima kasih. Jumpa anda di puncak Tristar Black Diamond, di puncak kejayaan Hygo. Saya serah balik kepada host. Yang salah daripada, yang silap daripada saya, yang baik datang daripada Allah Taala. Jadi sekian, terima kasih. Jumpa anda akan datang. Bye.